Assalamualaikum dan selamat petang. Alhamdulillah hari ini 19 hari bulan 6. Syukur keadaan ilahi kita rombongan daripada Ustaz Non dan Ustaz Non daripada Kuala Nerang dan tim Persatuan Negara Malaysia daerah Kuala Muda, khususnya gelanggang Lela Taka dan gelanggang Parlimen Hitam. Hari inilah kita ziarah ziarah upah segayung dan jejak gayung lah di rumah Pak Angah Siddiq. Okey, ni pun pertama kali main sini. Orang jumpa Pak Angah Siddiq selalu dengar kat TikTok, kat Facebook kan. Jadi hari ni kita dapat bersuara depan-depan lah. Okey, boleh Pak Angah boleh cerita selepas sikit daripada background Pak Angah dulu. Pasal zaman Datuk Mio silat dulu. Saya mula-mula masuk berkhidmat dalam silat gayung pada tahun 28 bulan 11 tahun 1957. Belajar di sana sama 15 tahun lah lebih kurang. Belajar dengan arwah Datuk di Singapura. Masa tu murid-murid Singapura pun banyak lagi. Sekarang dah tak ada lah. Tu di Singapura tu dua tempat belajar. Satu belajar di Alexander Rumah Tinggi. Yang kedua sekali habis belajar di Woodland, Lorong Fatimah. Sekarang Lorong Fatimah dah tak ada lagi. Semua dah buat rumah lah. Okey, boleh cerita kongsi kat kami semuanya kat Anak Gayung. Apa pengalaman yang Pak Angah Siddiq tak boleh lupa dengan Datuk? Dengan manis dan pahit. Saya tak boleh lupa pernah saya buat salah dengan dia ligan dengan Craig. Macam mana? Lepas tu ini hari saya tahu balik. Besok datang balik. Besok datang tak ada apa-apa lah. Datuk yang resmi macam tu. Dia kalau marah ini hari ya. Besok tak ada lah. Biasa. Oh, dah marah sehari tu je lah. Besok lupa lah. Ya, lupa lah. Tu kenangan pahit lah. Satu tangkapan tu. Tangkapan dia dah cakap ni. Kalau sakit cakap aduh kan. Aduh kata sakit. Tapi kalau kita sakit, dia tangkap sakit, tak payah cakap lah. Biar dia lepas nyeri. Dia cakap sakit pun dia tak peduli, dia tangkap juga. Tu Datuk dengan hal. Kelak air mata orang tu. Kalau kena kata kelak air mata. Gelap. Dia tak peduli. Okey lah barang penilaian Datuk dia bagi kat cikgu. Ada gambar ke, apa ke, keris ke. Apa-apalah kenangan yang dia bagi cikgu. Dengan saya dia bagi CJ ke keris lah. ada. Keris ada dalam. Boleh tengok? Boleh. Ini merupakan keris yang Datuk Mio bagi dekat Pak Angah Siddiq kan? Datuk Mio bagi. Ada? Datuk Mio bagi ya. Dia bagi tu. Kenapa dia balut kain kuning? Kenapa dia balut kain kuning? Ikut dia Datuk suruh buat kain kuning. Bila Pegang tak apa? boleh pegang? Boleh. Ada nama lagi, nama kain. Itu dia ada nama. Ada nama kain ni? Ada nama kain ni? Sari kuning kot, tak salah. Sari kuning. Sari kuning. Inilah inilah satu pengenalan sejarah yang Datuk Mio bagi dekat Pak Angah Siddiq lah. Okey. Maaf saya kalau ya. Kalau Datuk sendiri mengaitkan saya dengan Cikgu Nordin terbaik Sari Keris lah, seni keris. Cikgu arwah lah Cikgu Nordin pun. Okey. Sini dua-dua jari ibu jari sini. Dua-dua ibu jari. Tadi kita tekan turun ya. Sama juga sini. Kalau sini kita tangkap sini. Kita pusing, tekan turun. Dua dia berjadi. Dia kita pegang ini kan. Dia berpusing kan. Sebab apa? Saya tanya Datuk, pasal apa kita kena pusing ke?
Dia tak kalau kita tikam orang masuk dalam perut, kalau kita tak pusing melekat. Oh. Daging tu melekat dekat kuih. Itu kita kena tikam tu pusing. Jadi dia keluar lah bau tertarik. Ada? Cikgu tak masuk. Kita buat program tu. Ni sijil lama. Sijil lama. Okey, ni sijil keris ya. Tangan sidik. Tahun 60-an ke tak tahu. Memang rare lah lama benda ni. Hadiah Datuk Mio punya. Juga 100 kan? Okey, terima kasih juga nak. Ni dapat kerja hati daripada Cikgu Siddiq.